Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kerana kita Fadil Ustaz Husaini, yang saya hormati Tuan Imam, Musi, Tuan Surau, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi alhamdulillah, mari sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah SWT kerana masih lagi diberi ruang dan juga peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Jadi untuk memberkati majlis kita, sama-sama kita baca umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tanpa mengurangi masa lagi, yang ini majlis menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah beliau. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Terima kasih yang saya kasih tuan pengacara majlis, yang saya muliakan tuan pengurusi surau, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama lagi pada malam ini. Kita sambung malam ini hadis, ya. Syarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah. Masih lagi dalam bab yang pertama. Ada 12 hadis dalam bab ni, bab ikhlas, niat. Kita yang ke-10 lah, dan habis. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Baik, tuan-tuan dah sedia dah? Dah? Apa musannif kata, pengarang kitab kata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala meredai Abu Hurairah ini. Dulu kita sentuh sikit siapa Abu Hurairah. Sahabat Nabi lah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, bapa kucing. Nabi panggil, ya Abul Hir, wahai bapa kucing. Sebab apa? Tuan-tuan ada tak pernah kucing datang rumah ke? Tak pernah. Kadang puan kucing datang, kucing mana tak, kadang-kadang orang buang kat rumah tu, banyak betul. Dia nak apa kucing tu? Nak minta makan kan? Abu Hurairah macam itulah. Kerja dia minta makan ke orang. Sebab Abu Hurairah dia tak kerja. Tahun 7 Hijrah dia pergi Madinah ni. Dia datang memang dia semata-mata nak dapat hadis Nabi. Okey? Tak ada kerja lain. Dan dia lapar, dia minta ke orang. Tengah jalan, tu Abu Hurairah macam kucing lah. Jadi kucing pun agaknya ikut dia, sama-sama minta makan. Wallahualam yang itu. Tapi memang dia tak kerja. Orang lain sibuk berniaga, pergi kebun. Abu Hurairah terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar hadis-hadis Nabi ni yang cerita pasal Nabi bangun malam kan, Nabi bangun malam selepas surah Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, itu riwayat Abu Hurairah tu. Nampak? Sampai dia tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain tak ada. Ya. 5,000 hadis dia dapat.
dalam tempoh 3 tahun lebih saja. Maknanya hafalan dia, otak dia sangat kuat tuan. Dia boleh hafal begitu. Ya. Walaupun dia tak kerjanya itu sebenarnya menguntungkan kita lah. Kalau tidak, kita tak dapat banyak hadis macam itu. Betul? Dan saya sudah sebut dulu, golongan-golongan Syiah ni, para orientalis paling tak suka dengan Abu Hurairah. Kerana apa? Dia paling banyak riwayat hadis. Betul? Kalau dia dapat kondem Abu Hurairah, agama ni hilang banyak. Ya? Baik. Nama sebenarnya siapa? Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama Islam. Sebelum Islam, Abu Syams, hamba matahari, penyembah matahari. Abdul Uzza, penyembah patung besar, orang-orang kafir ya, Quraisy ketika itu. Abdul Ghanam, bapa binatang. Abdul penyembah binatang. Macam-macam. Jadi nama-nama tak elok sahabat ni yang sebelum Islam Nabi tukar kepada yang nama yang baik-baik. Abdul Rahman bin Sakhar, dan kunyahnya, gelarannya adalah Abu Hurairah. Kan tahulah ceritanya kan? Memang dia suka bawa kucing, anak kucing dengan baju dia lah. Nabi pun panggil dia Abu Hurairah. Baik, itulah cerita dulu. Kita sekali lalu je nak ingat ni sahabat hebat ni. Baik, dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, Rasulullah dah cakap apa? Salatul rajuli, salat seseorang itu fi jama'ah, dalam keadaan berjamaah. Ni dia sebut rajul ni bahasa Arab bukan hanya untuk lelaki, termasuk juga untuk perempuan. Kelebihan dia, cuma tuntutan dia berbeza. Sebab tu Nabi sebut rajul, lelaki. Tapi kalau perempuan pun dia solat berjamaah, kan akak datang sekali-sekala kan? Akak datang tiap hari ke solat ni? Tak ada kan? Time ada Ustaz Usaini, betul? Sama. Dia dapat ganjaran yang sama macam lelaki. Cuma tuntutan perempuan tidak sekuat lelaki. Maknanya akak nak datang boleh, hari yang lain kan? Tak datang pun tak apa, kecuali ada kuliah-kuliah lah, majlis ilmu itu. Itu dituntut. Sebab apa? Perempuan dia ada package khas untuk akak. Apa dia? Dia buat yang Nabi kata ni. Jaga solat, jaga puasa, jaga kemaluan, maruah, taat perintah ataupun taat pada suami. 4 ni kan? Nabi bagi jaminan wanita ni boleh masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dia suka. Maknanya dah dapat dah. Sebab tu tuntutan yang ini kurang. Tapi kalau akak datang juga, dapat pahala sama macam lelaki. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh nak didik isteri, tak boleh mengajar isteri, sekali-sekala ada kuliah bawah lah. Dia pun dapat pahala lebih bonus bagi mereka. Okey? Bukan kita ajalah. Kuliah pun bukan tiap-tiap hari kan? Sekali-sekala. Begitu. Okey? Jadi tuntutan kuat untuk siapa ini? Lelaki. Dan Nabi kata solat orang berjamaah. Jamaah ni apa? Jamaah. Apa jamaah? Solat jamaah, solat kumpul, himpun. Jamaah perkumpulan, perhimpunan. Ni kita berkumpul lah ni. Dia baris bahasa Arab ni, baris dia berubah mana? Hati-hati sebut. Jangan jim tu baris bawah. Jadi apa? Lain mana? Baca fiqah kan kita cakap. Kamu sembahyang apa? Saya sembahyang surau berjimaah. Jimaah. Allah bahaya. Jangan. Tu dia punya kelebihan bahasa Arab lah, tak perlu modal banyak perkataan kan. Baris je kau ubah, berubah mana? Maka jadilah
Jumu'ah, hari Jumaat, haji Jumaat, perhimpunan besar-besaran. Okey. Sekurang-kurang jamaah ni berapa orang? Berapa? 2. Tapi 2 tak cantik lah, sebab Nabi pernah ajar kalau musafir pun paling kurang berapa orang? 3. Biar ada beza ketua dengan yang mengikut ni, betul tak? Ini ketua satu, yang ikut pun satu. Imam solat, belakang dia Bilal, betul? Tak sedap. Dia sekurang-kurangnya 3, betul? Jadi nampaklah bila keluar tu, oh satu yang mengikut tu ada, betul? Macam mana ya? Kalau 3 siapa? Imam. Siapa lagi? Bilal. Lagi satu? Siap. Okey, kita tak payah ya? Itu paling kurang lah kan, paling tidak namakan dia berjamaah itu tuan-tuan. Baik. Nabi kata apa? Tazidu ala salatihi, menambahkan atas solat dia. Fi suqihi, daripada dia solat di pasar. Wa baitihi, dan solat di rumah. Nampak? Bila Nabi kata perbezaan ni je, ganjaran ni, solat orang berjamaah dengan orang yang solat di rumah dan di pasar. Maknanya dalam syariat ni ada tak solat di pasar? Ada, sebab Nabi sebut. Cuma perbezaan tu, ada tak orang solat di rumah? Ada, cuma kelebihan dia ni. Di pasar, kalau kuliah subuh dinilai kan? Sampai salah kan, sebelum menilai salah dulu. Kalau saya terang lambat, saya nampak orang salah yang berniaga tu, mungkin dia duduk jauh kan, dia solat di dekat situ pasar. Nampak, oh solat bagus. Ada tak orang solat pasar? Boleh, ada. Kalau hari Jumaat Sungai Pelik, tahu? Yang tukang jual potong ayam, bukan orang sana kan? Sekarang bayang pun sebayang kat situ, kat lori dia. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan nak sembahyang kat rumah boleh tak? Boleh. Tapi Nabi bagi satu kelebihan berjamaah ni. Okey. Berapa lebih dia? Solat ramai-ramai ni bid'an wa ishrin. Bid'an umum, ishrin, ishruna 20. Maknanya 20 something. Dalam hadis lain, tuan-tuan kan pernah dengar orang solat berjamaah ni kak, berapa pahala dia? 27. Sahih itu. Lagi 25 pun sahih juga. 23. Ada hadis ya? Jadi Nabi sebut bid'an ataupun membariskan atas bad'an. Bad'a, bid'ah dalam bahasa Arab ni nombor 3 sampai 10. Itu bid'ah. Tapi tak ada nombor yang khusus, betul? Mungkin orang itu dapat 23, mungkin akan datang dapat 25, mungkin dapat 27. Hadis ni lebih umum daripada yang kita hadis-hadis yang lain tu. Tapi yang hadis sahih ni bergantung macam mana, kenapa berbeza-beza pahala ni? Mengikut kekhusyukan masing-masing lah. Betul tak? Martabat makam kamu. Dan yang paling penting, kalau nak dapat package yang besar dalam berjamaah ni, apa yang paling penting? Orang kat depan ni. Ni nombor 1 ni. Dia yang menjadikan tuan-tuan, walaupun tak pandai ngaji sangat tajwid tu, betul? Fiqh tak berapa molek, betul? Tapi bila tuan-tuan datang solat berjamaah, imamnya bagus, dia faqih, akhlaknya baik, beragama. Bukan dia aja beragama, anak isteri dia pun beragama, tutup aurat, betul? Itu imam yang layak jadi imam lah. Tuan-tuan pun dapat sama. Kalau mungkin dia 27 tu, semua akan dapat. Jadi pemilihan imam ini atas neraca apa kita nak ambil ni? Geng kita ke?
Kumpulan kita ke? Bukan. Orang yang paling layak dalam agama. Nombor satu tengok apa tadi? Fiqh dia. Hukum hakam dia tahu kan? Kita tahu dah orang ni. Tuan-tuan lah yang tahu orang sini kan. Kalau besok nak pilih jadi imam ni kan ada pilihan tempat saya kena 9. Saya dah dapat borang tu. Karya apa? Karya kan? Nak mengundi tu. Bila besok pilih tempat saya tak, sini saya tak tahu lah bila katnya tuan pengurusi. Ya? 17 hari bulan 9 lebih kurang lah saya. Dia hantar borang lah 18 tahun kata boleh mengundi kan? Nak pilih imam. Jadi pesan saya lah, ya, ingat kita mengundi tu jangan sebab dia kawan ngeteh aku undi dia. Jangan. Jangan. Dia orang walaupun tak biasa dia, tapi kita tahu kan orangnya baik dan bacaan dia pun bagus, termasuklah akhlak-akhlak dia baik. Betul? Dan kalau dapat macam mana? Tuan-tuan di sini saya tengok, di sini taman. Minta maaf je gue, bukan kita nak bagi tahulah. Bila taman ni, tuan-tuan yang orang asal ni ramai tak? Saya haji asal bukan juga pendatang. Pendatang pula, Allah Akbar. Apa? Tapi yang saya ingat yang orang tua-tua orang sini ya. Orang sini ya, orang anak waton. Dipanggil apa kak? Akak orang mana? Sini ya. Akak anak waton. Namanya orang yang mustautin. Mustautin. Itu kalau kita nak pilih yang nombor 1 lah. Semuanya pandai. Nak pilih mana ni? Cari siapa yang anak karya ini mustautin. Itu saya tanya tu kan. Tapi yang mustautin tak pandai. Contoh, minta maaf saya tak kecilkan siapa ni dah. Dia nak bagi tahu. Okey, tuan-tuan yang beli rumah sini, orang luar, tak kira mana dah, tuan-tuan dipanggil orang apa? Istilah kita fiqh, orang yang bermukim. Maqam mukim. Orang yang menetap, dah jadi orang sini lah. Yang ketiga tu musafir, dia tak duduk sini. Jadi kalau yang mustautin ada tapi tak berapalah boleh baca kan, maka kena ambil yang mukim. Jangan sebab dia orang luar kan, apa ni, itu ta'assub asabiah haram. Dengar tu, ingat tu, haram asabiah begitu ya. Tak betul pun dia lantik, berdosa. Dia walau orang mungkin dia yang terbaik baca kan, akhlaknya baik, agamanya sila kita kena lantik itu. Betul? Kena ingat ini. Semua tu ada perkiraan dosa pahala. Itu tu kena ingat Saya memang tak tahulah. Tuan-tuan orang yang lebih arif di sini kan. Okey, yang mungkin pun bacanya sama-sama hebat juga. Itu saya pernah sebutkan. Akhir sekali ni nak pilih apa dia? Sama dua-dua hebat. Ni mana satu imam nak pilih ni kan? Contohlah. Dua-dua mungkin, dua-dua baca pun hebat, orangnya pun dua-dua baik. Nak pilih mana satu? Last copy. Yang paling paling tua. Okey, tua pun sebaya. Ni contoh lah kan. Umur pun lebih kurang je kan. Kerana ni baru umur 40 imam kan. 40 mula-mula ke semua. Yang akhir sekali apa kah? Siapa yang paling handsome. Itu dikira tahu. Kalau tengok ini muka hidung pesek jauh tak apa. Ambil yang ini cantik sikit dah tentu kan. Ambil yang mancung sikit yang handsome. Sampai peringkat itu. Itu memang disebut dalam kita fiqh kan, cara nak pilih. Dan saya yakinlah tuan-tuan berlaku adil dalam bab ini kan. Ini kita nak buat ibadah, betul tak? Bukan dia nak sorok-sorok, tak ada. Okey. Jangan lantik nanti pengerusi yang tak datang surau. Parah kau. Nak buat ibadah, betul tak? Bukan dia nak sorok-sorok, tak ada. Okey. Jangan lantik nanti pengerusi yang tak datang surau. Parah kau.
Imam yang tak pernah datang surau, bahaya juga tu kan. Nanti menanggung kita. Orang lain pula yang jadi imam kan. Tapi ini cerita tempat saya lah, bukan tempat tuan-tuan. Okey baik. Lebihnya darjah. Darjah tadi 20 berapa darjahnya tu. Darjah ni ulama ada kata ada dua. Satu darjah bermakna apa? Siapa solat isyak contohnya berjamaah, dia dapat seperti pahala orang yang solat isyak 27 kali. Banyak tu. Nampak? Itu satu makna. Makna yang kedua apa? Dapat 27 pahala dia tu, imbuhan dia tu, gaji dia tu. Dan pahala ni kita ni tak tahu pahala macam mana ya, muka pahala tu. Betul? Tapi wajib beriman dengan pahala lah. Ni benda ghaib ni. Dosa pahala kita wajib percaya. Cuma Nabi pula pernah buat perbandingan lah pahala tu. Nabi kata kalau sahabat dia infak emas secupak, kamu infak emas 1 gulung Uhud, Nabi kata tak akan sama dia punya apa kualiti sahabat punya, walaupun 1 cupak lebih utama, lebih banyak pahalanya ataupun kelebihan sahabat. Nabi sebut gitu je. Dia tak ada pahala ni gambaran ni gitu kan. Mudah-mudahan 27 itu jadi banyak lah. Allah besar kan. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, lagi-lagi yang dah pencen ni kan, waktu banyak peri, betul tak? Ada masa je lah. Benda ni solat berjamaah ni bukan senang kadang-kadang, betul tak? Panah-panah nak pergi lebih dugaan kan. Kita memanglah tak sempurna, betul? Tapi sekali-sekala ada masa kan, datanglah. Okey? Jangan sampai seolah-olah jadi orang Islam sampai tak pernah jumpa surau, hanya setahun sekali. Seolah-olah kalau Al-Qadhi Iyad dalam Jami' Al-Qurtubi sebut, nampak dalam kitab dia, orang yang langsung tak pernah pergi surau, tak pernah pergi masjid betul? Dia seolah-olah orang yang macam boykot, dalam kitab disebut. Seolah boykot, walaupun dia tak lakukan sesuatu apa tindakan, tapi sedangkan tuan dipanggil dia hari kan, dia tak pernah datang. Ni cerita tak pernah datang lah. Datang pun sembahyang raya je kan. Macam boykot. Maka kalau Daud Patani, kitab tua dulu, kitab kuning ni, dia kata orang macam ni kalau mati, mayatnya buang dalam hutan. Tak salah. Bagi makan anjing, lagi dia cakap. Ngeri. Tapi kita nak buat gitu kan? Itu orang dulu sebut. Kitab-kitab tua kuning tu, saya ngaji tu. Saya pernah bawa kitab-kitab tu ada buat mengajar lah. Tapi buat time tu kurang tu, Allah. Tapi dia kata pun orang yang tak pernah datang, macam boykot lah, betul tak? Macam langsung apa yang Nabi perintah ni macam langsung tak guna, betul? Tak ada langsung manfaat. Dia langsung tak apa-apa. Kerja balik, betul itu? Kita nak begitu. Itu saya kata, saya pun bukan selalu turun datang kadang-kadang kan. Pernah apa macam-macam kan, dugaan ya, ada masa datang campur orang ni surau, keringat dia. Baik tuan-tuan yang saya kasih dan dirahmati Allah, dan Nabi sambung, wazalika, demikian itu kamu nak dapat 20 lebih kan, package yang lengkap pahala dia macam mana? Anna ahadahum, setiap mereka yang nak dapat pahala ganjaran besar itu, idza tawaddaa, maka dia kena berwudu. Wudu kat mana? Dia sebenarnya di rumah nak dapat package penuh ni, bukan di surau. Aku bayar, Ustaz saya bayar bagi infak. Dia bukan kira itu. Nabi ajar nak dapat paket penuh ni, pahala banyak, akad wudu di mana? Di rumah.
Dan wuduknya macam mana? Bukan gamblang suka-suka wuduk. Nabi bagi detail. Fa ahsanal wudu. Oh, ahsan. Kamu mana ahsan? Dulu saya dah selalu sebut. Paling betul. Tengok, enggak. Perkataan Arab ni kalau ada alif awalnya, dia best. Good, better, best. Best tu ada alif. Hasan, baik. Kalau Husain ni, betul aku tanya ni, bukan. Nama saya tu daripada Hasan. Kalau Husain ni, ni si tasghir, baik sikit. Ada lah baik sikit. Akak ketawa-ketawa nama akak sedap pun. Hasan baik, Husain ni baik, aku yang sikit aja. Bubuh alif, ahsan. Apa? Paling baik. Dan Nabi sebut guna perkataan itu. Dan dia nak dapat package penuh tu apa dia punya pahala ganjaran dia, mesti ahsanal wudu, bukan husnul wudu, tak ada. Ahsanal wudu, sebaik-baik wudu yang dia buat. Maknanya apa? Bukan sekadar rukun, tapi dia tambah dengan yang sunat. Ingat tak? Ni nak refresh balik ni. Rukun wudu ada berapa? Ya. Rukun wudu ada berapa? Perkara yang wajib kita buat bila wudu ada berapa? Tak ingat ke tak tahu? 7? Terlebih 1 tuan. 6. 6 betul tak? Okay, kita tengok balik. Okey, kita buat 6. Ni yang rukun aja ya. Okey. Kita sampai sini wudu, Pak Imam nak qomat. Kita takut tak dapat takbir bersama-sama bersama imam kan? Nak dapat lebih. Okey, kita buat wajib je. Okey, sekarang buat wajib ya. Buat mula-mula apa? Niat dulu ke basuh muka dulu? Mana letak dulu? Mana buat dulu ni? Niat ke basuh muka dulu? Niat dia. Oh, niat, lepas tu basuh muka. Itu mazhab Hambali. Syafi'i niat bila? Ketika kita basuh tu lah, semasa tu kan. Betul. Tapi macam sapu dulu kan? Kan niat dulu. Kan sapu dulu kan? Dah sapu baru ni. Ya. Ini perbahasan fiqh lah. Bagi saya tuan-tuan nak sebelum kau sebenarnya tak masalah. Tapi dalam Syafi'i kita hormati pandangan dia, betul. Yang kita guna pun masyarakat kita kan. Letak je muka, sahaja aku wudu dah cukup. Sahaja aku angkat hadas, kecil dia sapu. Sapu muka yang rukun berapa kali kan? Sekali. Maknanya sekali air pertama wajib rata. Jangan kau satu sini ambil air, ni kedua tak boleh. Sekali itu mesti kan? Sekali. Jangan angkat. Terus sekali. Itu wajib lah. Bila angkat aja air ni jadi air apa namanya? Mustakmal. Dia sapu. Tak boleh. Ingat itu sekali sapu. Yang kedua hukumnya apa? Sunat. Jangan sampai kedua tu tuan-tuan buat macam wajib. Ini wajib pula. Tak boleh. Tu ambil betul-betul. Betul? Muka dari mana? Daripada dahi kan masuk muka. Macam mana nak kira dahi? Kita ajar dulu lah. Macam ni kan? Ujung atas kening. Ini dahi lah sampai sini. Kemari ni apa? Endas, kepala. Dia tak faham lah, jauh lah. Ini kepala. Jadi masuk muka ni. Masuk lah. Kena kan? Sap ni mana? Tak. Ini perbuahan ni. Bukan main-main, tak ada. Dah mana? Sama mana? Tepi. Ni anak ni
telinga. Sini bawah. Sini ke? Sini kan? Ni rahang. Ni. Itulah namanya muka. Okey. Jadi perempuan itu yang boleh buka. Sebab namanya muka kan saya bagi tahu. Ada akak yang pakai tu baru lagi baru kan. Ada yang pakai tu belum ada. Sini kan? Betul tak? Ada ustazah tu lah, ustazah selebriti, saya ikut dia. Tak apalah, benda baik kan. Cuma tahu dulu mana had dia. Itu wajib. Betul? Kadang-kadang perempuan dia pakai stokin pula. Apa tu? Stokin lah kan? And sock, itu cakap Inggeris. Tak apa yang buat ha? Betul, kita bahasa sakit dia. Hand sock sarung tangan lah. Nak pakai, ia lagi bagus lah, tak masalah. Kalau akak tak pakai boleh tak? Boleh je. Dah fekak. Ustaz, kena angin ke tiup, terangkat, dimaafkan. Kalau yang terkena angin. Naik motor. Akak naik motor kan? Lagi cantik pakai seluar yang besar. Kerana dia senang kan. Kalau kita kan naik motor ngangkang gitu. Kalau kau pakai kain mesti terangkat tu. Seronok orang belakang tengok lama gitu. Nampak kan? Pakai seluar kan kalau naik motor. Okey. Jadi terangkatlah sikit, nampak sikit paruh betis. Dimaafkan. Saya pernah cerita dalam kitab fiqh kan, perempuan yang menyapu sampah kan, dia boleh angkat sikit dia punya kain, tidak berdosa kerana nak jaga kebersihan tadi. Tengok keadaan dia macam mana. Okey. Dah berapa rukun dah? 2. Basuh. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Basuh tangan sampai siku, lebihkan. Pompong kena. Yang keempat, kepala. Kepala mana? Nak basuh mana ni? Sini ke? Nak basuh sini ke? Basuh mana tak? Mana-mana sikit. Mana-mana boleh. Kalau mazhab Hanafi semua macam mana? Dia ambil keluar air ni, basuh. Dia balik kan. Syafi'i itu sunat je. Jadi kita sikit cukup. Ambil air kat sini kan, takut jambul lidah. Boleh je. Apa letak belakang? Sini kan, kepala. Boleh je. Okey? Dia nak kena yakin betul tu. Kita amal ni. Okey? Kemudian akhir sekali kaki sampai siku. Yang keenam tertib. Betul. Okey, itu rukun aja. Sekarang Nabi kata ahsan, paling baik. Tambah yang sunat. Apa yang sunat? Mula-mula basuh tangan dulu, bersihkan. Sebab ni nak menadah masuk mulut. Okey. Baca apa? Biasalah setiap amalan dengan bismillah, sunat. Banyak ni. Ini belum cerita solat jamaah lagi. Dah awal-awal itu dah banyak dah. Ya Allah. Kumur. Macam mana cara kumur? Sebab itu Nabi sunnahkan buat di rumah. Kenapa kak? Kita boleh mubalaghah. Mubalaghah ni apa? Melampau. Macam mana kumur melampau? Yang disunahkan ambil air, ada orang tak? Ada. Sukati dalam bilik air. Betul? Sebab itu Nabi sunnah rumah. Kalau di rumah, ustaz kan kalau di surau kan sunat kan? Yang mubalaghah. Tapi orang ada sebelah. Cantik kan? Keluar seketul kahak kau. Orang, ya Allah, mengalir lalu depan dia tu. Kadang-kadang ni satu masalah ya. Tahu sunat tak, saya sebut aulawiyat, tak tahu. Apa? Priority nak letakkan tu. Kena gasak semua. Saya selalu sebut pasal orang, ada kadang sahabat ni makan gula. Ramai-ramai kan? Lepas makan memang sunnah kita bersihkan. Yang di pinggan tu lagi apa? Jari ni kena jilat, sunnah. Bagilah habis, bagi licin. Sunnah. Tapi bila depan orang macam mana? Kita dah habis dah, kawan-kawan tengah makan, kita dah habis dulu, kita jilat tapi ayam kita tak habis. Dah lepas jilat tu kita pegang ayam bagi, ambil ni aku tak habis. Agak-agak dah nak makan tak?
makan depan orang kau jilat-jilat begitu. Dah lah basuh tangan kau pergi. Kau jangan ambil makan dan sentuh ke orang. Ustaz sunnah. Bangang namanya. Tak tahu adab, betul tak? Sama depan orang, betul? Kalau kamu nak berkumur-kumur, kumur yang agak-agak lah. Kalau orang tak ada, tak apa. Ini orang sebelah ada. Orang tu makan aiskrim lah tu. Waduh, kau hotwi. Masalah problem ni kadang-kadang macam mana. Okey. Dia dah. Tapi kalau bulan puasa mubalaghah itu makruh. Bulan puasa siang hari. Itu makruh. Kerana air ngam-ngam sini. Saja je dia buat biar termasuk sikit. Lega. Tak ada. Bulan puasa boleh kumur-kumur boleh? Boleh. Tapi yang bukan mubalaghah apa? Luar sini. Sebab apa? Mulut tu tak selesa, mungkin bau kan. Kawan kata mulut kau bau petai, kau sawa apa? Nabi kata orang puasa mulut bau apa? Kasturi. Tapi tak bau petai. Kau jangan guna hadis ni untuk tak selesa orang. Kumur-kumur lah. Cuma tak boleh mubalaghah je kan. Kumur-kumur tu mungkin melekat-lekat gitu kan. Kumur. Jangan sampai had ini. Kadang-kadang itu benda memang dah bau kan. Bau lah. Kasturi nilaian tu lah wangi. Nak bagi maknanya hadis tu hebatnya orang puasa di sisi Allah. Betul tak? Baik. Lepas kumur-kumur apa? Lepas kumur-kumur masuk air dalam hidung. Macam mana cara dia? Arab pernah buat yang dipanggil istinsyaq. Macam mana? Kadang-kadang saya nampak orang dia bukan basuh hidung, dia basuh bulu hidung. Ni basuh bulu hidung. Itu tarik hidung akak nak bagi mancung. Dah istinsyaq macam mana? Masuk air tu kau sedut, keluar balik di sini. Itu istinsyaq. Sebelum Covid tu kami jumpa ada seorang Jepun pakar dengan beberapa kawan lah sembang-sembang tu kat KL. Lama kami tak jumpa. Sebelum Covid tu dia cerita tanya pasal kelebihan sunah-sunah Nabi lah. Antaranya doktor Jepun tu kata antara your prophet dia kata hebat nampak Muhammad dia kata. Antaranya dia kata apa? Istinsyaq yang diajar oleh Nabi kamu itu sangat baik. Tapi kenapa? Dia kata apa? Orang-orang Islam tak nak amal betul-betul. Karena sakit kan ya? Sakit terasa kan? Tapi baik, bagus. Amalkanlah tuan-tuan. Istinsyaq seluruh. Kalau rasa kat sini tak boleh buat, kat rumah tu mandi juga, kan? Buat juga. Dia akan terasa memang sakit, tapi bagus. Ya? Lagi-lagi kalau kori-kori, cara dia. Lagi dia orang murah, dimasukkan abang berdaun kan. Okay? Istinsyaq. Yang biasa tu bukan istinsyaq, tapi apa tadi? Basuh bulu hidung. Okey, habislah itu. Okey, dah wudu dah baik lah. Okey, cukup ni. Tak habis dah di sini. Maka kemudian apa? Summa atal masjid. Nampak tu? Kemudian baru datang masjid. Okey, tadi dia wudu. Wudu kat rumah ni kadang-kadang tak pakai baju, betul tak? Kadang-kadang pakai baju pagoda aja, betul? Tak aku kan? Betul tak? Betul lah, kat rumah kan. Kadang-kadang pakai baju. Kemudian masuk bilik tu pakai baju kan? Masuk baju. Okey. Masuk baju Melayu. Nak masukkan kanan dulu ke kiri? Ke serentak? Mana dulu? Kanan dulu. Niat ikut sunnah. Banyak pahala. Kan masuk kanan dulu. Okay. Dah pakai baju, nak sikat rambut. Okey, tengok kat cermin. Okey, ambil sikat. Nak sikat mana? Atas dulu, kanan dulu. Belum. Kanan dulu hadis Nabi. Ambil sikat kanan. Nabi suka kanan. Okey. Betul? Dah pakai songkok, ada kanan kiri.
Tak ada. Ini sunnah Nabi ajar. Masuk pakai sorok kanan. Saya ada nampak orang naik kereta. Ini kelakar. Kereta kita kan dia punya pintu kanan tu. Jadi kita nak masuk kaki kiri ke kanan? Kiri dulu. Memang sunnah masuk kenderaan kaki kanan. Orang tu pusing. Aku tengok belakang. Dia masuk kanan. Aku betul ke tu? Ya Allah, tak payahlah. Tapi Muhammad Saleh pintu kiri kan, steering dia. Dia masuk kanan. Dan itu. Saya nak tanya, ada siapa masuk kanan? Kanan. Mengguling kau. Kalau perempuan, Allah. Dah pintu kiri lah, yang masuk kiri kan. Dah pintu begitu, betul? Aduh. Ini saya nampak. Abang Tuan Haji. Saya pernah ada bukan yang baru ni je. Saya naik satu kereta Ferrari. Wow. Ferrari ke Lamborghini ya. Saya naik yang ada harga juta tu. Tapi kawan lah. Jadi saya tak sebut lah tuan-tuan pun kenal ni geng-geng dengan siapa ni? KJ Kerja baru deh. Dengan kawan kan jumpa ni. Saya naik lah, try kita ambil gambar. Ada gambar ni. Ya Allah, nak masuk punya seksa tau, kereta tu. Baring keluar berangkat tu. Kan dia rendah. Macam ini tu. Aku macam ini seksanya kau lagi. Dia suami isteri. Dua-dua doktor ni kan kawan ni. Abang tu tak payahlah, biar aku ni Azia lah kata. Dia berhenti doktor, dia buka ladang musangki. Dua-dua suami isteri doktor, berhenti buka ladang musangki. Lagi apa? Banyak. Masing-masing lah kan. Sanggup berhenti doktor tu, kan gaji dah besar doktor. Dia sanggup, mak dia lagi lumayan. Okey? Tuan yang saya kasih rahmati Allah. Sampai mana tadi? Dah pakai baju. Betul? Pakai baju, keluar rumah, buka pintu rumah. Keluar kaki kanan ke kaki kiri? Betul? Mana dalil? Keluar kaki kiri. Okey, sekarang nak pergi mana, cerita pergi mana ni? Ni bukan cerita pergi ngeteh tau. Kalau ngeteh kaki kiri keluar. Tapi kalau pergi masjid kena keluar kaki kanan. Tengok mana tempat lebih mulia. Kalau rumah dengan masjid surau, mana lagi mulia? Surau kan? Tuan-tuan kena langkah kaki kanan. Ikut sunnah. Pahala semua. Jadi saya bagi tahu benda yang senang kita buat tiap-tiap hari berlonggok pahala tau. Ni rahmat Allah ni nak bagi tahu. Niat ikut sunnah. Kemudian keluar kaki kanan, dia baca doa keluar rumah. Apa doa dia? 1, 2 mula. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dapat pahala. Okey, sampai kat luar, ni tak dah keluar tangga luar kan. Jumpa apa pula tu? Capal, selipar. Jumpa selipar. Nak masuk kanan ke kiri dulu? Semua pahala ikut sunnah kan? Masuk kanan dulu. Okey. Dia pun start motor dari rumah kan. Kemari tak nak naik motor lah dia kata. Sebab Nabi ada kata satu langkah satu pahala kan. Dia pun jalan kaki. Tapi sampai sini kan, imam dah Assalamualaikum warahmatullahi. Dia jalan kaki. Itu bangang ke apa? Macam Haji cakap apa tadi? Bangang. Engkau ada motor bawa lah. Minyak engkau tu setiap titik ada nilai di sisi Allah. Sama je. Itu konteks dulu. Kalau Nabi Masjid Nabawi, itu rumah Nabi lah. Memanglah takkan Nabi nak naik motor. Nabi jalan kaki kan, sebelah rumah. Lepas azan Nabi boleh tidur tu.
Kan dalam hadis sahih Nabi tidur begini di pembaringan. Nak komat, Bilal kejutkan Nabi. Okey, tuan boleh jalan tapi tengoklah waktu dia. Kalau ada lagi 10 minit 20 minit kan, agak-agak lah. Ini orang dah nak komat kau jalan kaki. Waduh, sudah ini tak dapat kelebihan-kelebihan yang lain. Okey, sampai start motor sampai di sini, dia turun motor, masuk masjid kaki kanan. Dia pun langkah baca doa 1 2 mula. Kompom tak amal. Doa pendek je. Ya Allah, senang tiap-tiap hari ya. Ni senang hafal. Kenapa senang hafal? Sebab tiap-tiap hari buat. Masuk aja, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Masuk. Kanan kan? Masuk Ustaz Husaini tengah kuliah. Nak solat tahiyatul masjid ke? Nak terus duduk dengar majlis ilmu? Dalam majlis ilmu you kena dengar. Dia datang pukul 12 tengah hari. Tak ada orang, tak ada azan kan? Okey, dia masuk, dia kena buat apa dulu? Solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Kemudian Nabi kata apa? La yuridu illa salat. Tak lain tak bukan dia datang surau masjid ni semata-mata untuk solat. Itu kalau tak ada ilmu. Ataupun dia datang semata-mata untuk mendengar pengajian kan, menuntut ilmu. Nabi kata apa? Lam yakhtu khutwatan, tidaklah satu langkah dia. Okey, selangkah yang dia langkah illa rufi'a lahu darajah. Dia orang tadi itu yang bangang tadi tu kan. Memang ni hadis dia. Kalau lama lagi boleh. Kalau dah naik motor, naik awak punya Mercedes tu. Okey. Setiap titik tu kan dapat apa? Rufi'a lahu biha darajah. Diangkat setiap satu langkah satu darjah. Berapa kira daripada ujung taman sampai ujung tu? Kan? Jauh kan? Lagi banyak langkahnya. 150, 200 langkah, 200 darjat lain. Bayangkan. Ini cerita satu waktu Bukan itu aja. Wa khuta'anhu biha khati'ah. Dihapuskan setiap langkah satu apakah? Dosa apa? Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Maknanya akak dalam bari kan, kena kerak. Kalau nak dapat hapus dosa kecil, selalu kena datang kuliah aku. Betul tak? Betul. Bukan saya kata nak sombong dah. Akak tu, kata akak tu kan. Cuma dosa kecil ni, itulah dia tak perlu nak ya Allah astagfirullah tak. Kau langkah pergi surau, hapus satu. Kau wuduk betul-betul kan, kau sunnah, gugur dosa kecil tadi. Tak payah astaghfirullahalazim. Nampak tu? Dosa besar boleh tak? Tak boleh. Dia tak akan gugur. Dosa besar kena taubat. Ya Allah, ampunkan aku buat ni ya Allah. Astaghfirullahalazim kan. Aku janjikan nak buat. Besok buat lagi. Tu taubat. Kan? Dosa besar. Okey. Yang gugur tu dosa kecil. Dosa kecil ni apa? Saya cukup susah nak tak bagi dosa kecil. Yang saya tahu banyak dosa besar. Bagi aku dosa kecil apa? Akak mengumpat aku kat belakang kan. Dosa kecil ke besar? Besar. Mana dosa kecil ni? Ya je. Ngumpat dosa besar, makan macam daging mayat saudara. Dosa besar ngumpat. Cuba bagi. Tak ada. Apa ya? Oh, susah. Kalau senang lah. Senang hapus benda. Dosa mata, pandang yang tak elok. Betul? Dia ngeteh tu, dia pergi pasar tu sebab dia tengok Amoy tu. Amoy buka aurat pakai seluar. Kalau Cina dia, mana ada pantang-pantang kan? Awak pun sambil tu tengok.
kacang juga, sayur ada tengok, itu dosa kecil. Okey. Ataupun buka handphone handphone sekarang ni, ya Allah kan, kita buka lain dia keluar lain, betul. Tengok lalu, stop sekejap. Tengok kanan kiri kan, isteri tak ada dosa kecil dosa kecil itu akan gugur dengan apa? Datang surau ataupun dengan apa tadi? Wuduk yang betul tadi. Kalau jeling suami, ni perempuan, suami suruh buat teh tarik, dia pun terus je jeling. Itu dosa kecil ke besar? Suami suruh cakap tu besar. Tak yang lain. Betul besar Kalau suami tak tahu tak apa. Tapi kalau suami tahu sampai kecil hati kan, lagi kau. Nak ngetek lagi orang tua ni. Orang tua lah tu dia cakap. Waduh, suami dia tu. Kadang-kadang kita pun suami ni kadang-kadang cakap isteri apa? Orang rumah. Betul tak? Orang rumah, betul ke? Ada saya semua itu ada perempuan dia tak setuju. Jadi saya suka. Bukan orang rumah lah, isteri dia. Dia tak suka, dia kata dia orang rumah. Sebab dia bekerja. Dia kena sebut istilah kita kan. Baik. Okey. Seterusnya apa dia? Dah masuk waktu ya? Ya? Dah masuk tak? Dah sikit ya, habis sikit ya. Baik. Satu dapat langkah dia pahala kan? Apa dosa? Lagi apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Para malaikat turun menderu. Wow, Allah. Penuh Nabi kata. Apa dia buat? Berselawat ke atas kamu. Selawat malaikat kepada kita apa? Doa. Selawat Allah kepada kita, pada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusallun kan? Maknanya apa? Bila selawat Allah kepada Nabi, kepada kita dia rahmat Allah. Malaikat rupanya kalau majlis ilmu dia paling suka, betul? Turun penuh kan? Memang kita, ya Allah, kalau nampak kita rasa malu lah. Saya kadang kuliah, ada tempat tu aku tengok kipas ni lagi ramai pada orang. Kat sini okey, orang lagi ramai ada kipas. Tengok kipas ni banyak, orang ni sikit. Ada saya pergi tempat-tempat. Ini okey kan, ramai orang dia. Malaikat penuh, Nabi kata, dia doa pada setiap apa? Ni, yang ada ni. Apa doa dia? Nabi kata, malaikat akan berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah kau rahmati, kasihi orang ini ya Allah. Tempat lain tak dapat tuan. Di sini kan. Sebab tu ngantuk-ngantuk pun datang kejap dapat doa malaikat. Nombor 2 apa? Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan orang ini ya Allah yang datang ni. Nombor 3, Allahumma tub alai, ya Allah terimalah taubat orang yang datang ke surau ini ya Allah. Itu kadang-kadang saya doa tu, kadang-kadang kau pernah dengar kakak saya doa kan, ampunkan dosa khususnya orang yang hadir. Sebab malaikat mau gitu aku ikut. Dia doa orang yang apa? Yang datang ini special. Yang lain bukan kita nak juga kan. Tapi lebih-lebih lagi lah atas usaha mujahadah tuan-tuan kan, kita minta lagi khusus, terutama orang yang datang ke sini. Itu macam doa para malaikat. Dan dia minta apa? Supaya Allah Ta'ala terima taubat kita. Ya tuan-tuan yang saya kasih dan rahmati Allah, taubatlah kita. Walaupun setiap hari kita apa? Buat dosa kan? Hari ni buat, besok taubat, tak apa. Taubat. Daripada kita sombong langsung tak sedar-sedar diri kan? Sombong dengan buat terus dah. Bukanlah kata nak lebih baik, itu lagi baik. Walaupun besok dia buat lagi, malam dia ingat, ya Allah, astagfirullah kan. Okey, dia ingat diri dia siapa, betul? Sebab tu Nabi kata Allah sangat gembira orang yang bertaubat pada dia. Allah sangat gembira.
Kita kalau orang datang jumpa kita minta, kita gembira tak? Minta kerja malas. Dah Allah Ta'ala sangat suka. Sampai Nabi kata apa? Allah sangat suka mengalu-alukan siapa yang bertobat kepadanya lebih gembira daripada apa? Yang Nabi buat perbandingan satu cerita dalam hadis sahih. Nabi kata apa? Allah lebih gembira daripada seorang lelaki yang bermusafir. Tiba-tiba tengah padang pasir, tunggangan dia lari dengan bawa air minum makanan dia. Tengah padang pasir tuan, putus asa. Dia kata apa? Matilah aku, tak ada harapan. Dengan izin Allah jumpa pokok tengah padang pasir. Dia berapa berteduh di pokok. Terlelap dia kepenatan. Dia matilah dia kan. Kenapa dah orang tak ada? Tiba-tiba dia terjaga. Bila terjaga apa? Binatang dia kat depan mata dia. Ya Allah, punya apa? Gembira tak? Bak kata Jamal Abdillah apa? Tak suka Jamal Abdillah. Aku suka Jamal Abdillah. Sebab dia musabakah dulu. Aku bukan mula dia. Dia Johan pusat-pusat sikit. Mati apa? Mati hidup semula. Betul tak? Tak tahu ya? Macam betul lah musafir. Allah, orang ni tak syok betul. Orang tidak Alhamdulillah tak tahu. Kan lagu tu kan? Dia kan dia tak dapat pulih kan. Lagu tu dia macam orang mati hidup semula. Saya nak bagi tahu musafir tu, makanan dia datang minum macam orang yang daripada nak mati lah. Hidup balik, punya seronok. Dia tengok, ya Allah. Apa dia kata? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Apa maknanya? Dia sampai gembira je dia cakap apa? Allahumma anta abdi, ya Allah engkau lah hamba aku. Wa ana rabbuk, aku ni Tuhan kau. Kenapa dia salah? Nabi kata sebab terlampau suka kan, sampai cakap pun salah. Patutnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi dia kata apa? Allahumma anta abdi, ya Allah engkau lah hamba aku. Aduh, kurang ajar tu. Berdosa tak? Nabi kata tak berdosa. Sebab orang tu terlalu gembira, dia lupa. Sangat gembira. Nabi nak bagi tahu Allah lagi suka daripada orang yang itu macam hidup semula kan. Allah lagi suka. Maknanya dia mengalu-alukan taubat kita. Sebab tu Quran dimulakan dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kan welcome itu. Betul? Mari soal gitu. Waktu Fatihah hebatnya sebab apa? Mula bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ayat kedua apa? Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga kan diulang lagi. Nama tak? Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang lagi supaya kita jangan takut dengan satu zat hebat ni menguasai alam. Dia tetap pemurah, penyayang. Okey. Ya, mudah-mudahan dapat sedikit pengajaran lah ya, manfaat untuk kita teruskan rutin kita beribadah di surau berjemaah. Ni satu sunnah yang besar sebenarnya ya. Dan sampai Nabi sebut apa, nak bakar Nabi nak bakar orang yang tak nak pergi solat berjemaah ni. Sahabat dah kumpul kayu api dah, cuma Nabi tak bakar. Itu maknanya tuntutannya kuat. Okey. Dan Nabi pernah, sebab tu dalam mazhab Hambali hukum solat fardu berjamaah ni fardu ain. Kita hukumnya apa? Mazhab Hanafi dan Syafi'i sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Seluruh ulama fardu kifayah. Maknanya mesti ada orang yang buat. Kalau tidak, satu karya berdosa. Itu fardu kifayah. Okey. Tapi Syafi'i sunat muakkad. Dia
Kena beza tu. Tuan-tuan mazhab apa? Oh, bukan Hambali. Pandai tak nak Hambali, wajib nanti. Sebab itu pengalaman di Mekah tu. Mekah tu Hambali ya. Hambali. Makan azan dia tutup sudah. Dia takut kena tarik lesen. Itu dululah masa belajar. Sekarang saya tanya sahabat-sahabat, ada buka? Ada yang buka juga. Saya tanya sahabat yang murah ni kan, waktu azan dia kadang-kadang ada kedai yang buka juga. Tak seketat dulu. Dulu tuan-tuan tak berani orang. Sebab apa? Hukum dia fardu kau wajib tutup kedai. Jadi yang tengah makan ni, makan itu tu lah. Insya-Allah tu boleh dia. Lepas tu suruh sejak lagi makan. Ada takut. Mazhab mereka wajib. Jadi kita dengar sunat muakkad lega. Lega lah. Tapi bila sebut sunat muakkad, banyak buat ke banyak tak buat? Betul kan? Satu hari 5 waktu. Kalau kita ikut tuntutan sunat muakkad, maknanya daripada 5 waktu kena datang berapa? 3. Seminggu 7 hari. Kalau sunat muakkad daripada 7 hari kena datang berapa? 4. Sebulan 30 hari. Sunat muakkad paling tidak 20 hari kena datang surau. Saya buat zakat sahur makan. Okey, saya tanya tuan-tuan, last Kak. Tuan-tuan kalau sembahyang subuh sini, okey, saya nak tanya ya, jujur. Pak Imam biasa tinggal doa kunut ataupun biasa buat? Banyak tinggal tahiyat awal ke banyak buat tahiyat awal? Sembahyang subuh mana ada? Tuan-tuan ni. Okey, sembahyang lain. Isya, Maghrib kan? Pak Imam biasa banyak tinggal sunat muakkad ke buat sunat muakkad ataupun tu tahiyat awal? Buat kan? Jarang tinggal kan? Saya nak buat perbandingan itu sunat muakkad. Di luar macam itulah. Maknanya banyak datang surau daripada tak datang. Oleh itu dah sunat muakkad. Kena diajar tu. Walaupun kita tahu tahiyat awal sunat kan, muakkad kan. Kalau tak buat pun tak berdosa. Tak payah apa. Qada tak batal kan? Tapi kenapa? Sebab namanya sunat muakkad. Begitulah juga solat berjamaah. Okey? Dia datang. Okey? Jadi setakat itu je lah. InsyaAllah. Maafkan saya. Ada apa-apa setengah minit? Ada apa-apa tak? Okey. Boleh datang lagi insyaAllah ya. Ajak kawan-kawan. Beri sebarkan ini. Pahala ganjaran tu. Kalau sebulan 2 kali takkan tak boleh kan? InsyaAllah. Makan kambing. Apa? Sedap sini masak banyak kan? Allah. InsyaAllah lah. Tuan-tuan lah jadi penyambung ya. Ada masa aja kawan-kawan. InsyaAllah. Jadi setakat itu saja. Saya minta maaf yang banyak ya. Bahasa saya kasar. Sepandang tuan-tuan. Ketemu lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas informasi yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.